Untuk korang yang tak rasa nak makan nasi untuk berbuka hari ni, bolehlah cuba buat resepi hot honey garlic chicken tenders ni Memang sedap, ada rasa pedas-pedas manis macam tu, deep pula dengan creamy white sauce ni buat balance je rasa dia. Jadi jom kita start. Bismillah. Okay, first kita masukkan 5 keping dada ayam potong 3 macam ni, sekali dengan 1 cawan yogurt, 2 sudu hot sauce ataupun sos cili. Masukkan garam, black pepper dengan garlic powder sikit. Dan untuk bagi perapan ni lagi sedap, kita perlukan tepung goreng serbaguna dari jenama Bestari ni. Untuk yang hari ni Hamana guna yang Sichuan pepper mala punya. Korang masuk dalam 3 sudu macam tu, gaulkan bagi sekata dan boleh perapkan sekurang-kurangnya 1 jam. Lepas dah perap tu, boleh bedakkan dengan tepung goreng yang sama. Ni kita nak guna teknik double breading supaya ayam kita hari ni lebih crunchy, lebih menggerutu macam ni. Lepas tu dah boleh gorengkan je macam biasa sampai dia crispy dan golden brown macam ni. Next, dalam pan boleh masukkan 2 sudu butter sekali dengan 4 ulas bawang putih. Bila dah naik bau, boleh masukkan setengah cawan hot sauce, setengah cawan madu, serbuk paprika dengan serbuk cayenne sikit. Korang masakkan sampai dia mendidih macam ni, and then bolehlah tuang dekat ayam kita tadi tu. Boleh toast-toastkan sikit bagi dia salut sekata, taburkan biji-bijian sikit dan sedia untuk dihidang. Ni memang sedap lah kalau makan waktu panas-panas. So untuk anak-anak murid yang nak try tu, bolehlah save dulu resepi ni dan try lah buat sendiri kat rumah.